Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesempatan untuk bertemu dalam episod Salam Perkenalan Guru Besar Baharu SK Tengku Mahmud. Tuan Guru Besar telah mula berkhidmat di STEMA secara rasminya pada 3 Februari 2026. Bersama kita pada hari ini ialah Tuan Guru Besar SK Tengku Mahmud, Encik Junaidi bin Jusof. Terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Untuk memulakan sesi ini, bolehkah Tuan Guru Besar memperkenalkan diri serta berkongsi sedikit latar belakang perkhidmatan Tuan dalam dunia pendidikan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada adik Isabella sebagai moderator lah pada pagi ini. Alhamdulillah, ini adalah satu ciri yang perlu ada pada setiap orang murid, iaitu yang berani menampilkan diri, menunjukkan diri. Ini yang saya kagumi lah. Kepada semua warga STEMA, SKTM, Sekolah Kebahasaan Tengku Mahmud, Alhamdulillah, pertama kali saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya berkesempatan pada kali ini untuk bersama-sama warga SK Tengku Mahmud untuk menjayakan lagi satu visi dan misi perjuangan saya untuk meneruskan mengendalikan sekolah ini ke arah kecemerlangan. Okey, saya bermula posting lah pada tahun 1994 kalau mengikutnya 1993, iaitu 1 hari bulan 12 1993, tapi kita panggil 1994 lah paling senang sekali, iaitu bermula di SK Kapur Baru Todo sehingga tahun 2011. Saya bermula daripada situ. Saya mula-mula menjadi guru biasa selama 3 tahun. Lepas itu dilantik menjadi penolong kanan HEM peringkat sekolah. Dulu lantikan sekolah, dilantik menjadi penolong kanan HEM sehinggalah saya keluar daripada sekolah tu 2011. Lepas tu saya pergi ke SK Betilitan daripada 2011 hingga 2015, dan saya bermula sebagai karier seorang guru besar, bermula di SK Pulau Perhentian, bermula pada tahun 2015 sehingga 2016. Jadi lepas perhentian selama 1 tahun, saya ke SK Apar selama 3 tahun, dan seterusnya saya ke SK Rnet selama 5 tahun, dan seterusnya saya dilantik sebagai penolong pegawai PPD Pendidikan Pra dan Rendah pada bulan Mei 2025, sehinggalah saya minta berundur daripada PPD Besuk, dan saya ditempatkan di sekolah ini pada 3 Februari 2026. Jadi bagi saya, mana-mana sekolah pun ditempatkan, itu adalah tugas saya yang perlu saya pikul, yang telah diberi amanah oleh PPD Besuk. Maka saya perlu pikul untuk menanggung amanah itu, dan Alhamdulillah saya dapati warga SKTM ini dapat menerima saya sepenuhnya, insya-Allah. Dan saya berharap anak-anak didik saya, anak-anak buah saya, anak murid saya dapat menjadi seorang insan yang ada kualiti dari segi kecemerlangan akademik dan juga dari segi sasiah diri. Saya rasa itu saja sedikit sebanyak mengenai perjalanan hidup saya sebagai seorang guru. Terima kasih Tuan atas perkongsian tersebut. Seterusnya, apakah perasaan Tuan apabila mula melangkah dan berkhidmat di sekolah SKTM ini? Okey. Bagi saya, ini adalah satu kejutan lah bagi saya betul sebenarnya. Sebab saya tidak pernah bermimpi untuk sampai ke sekolah SK Tengku Mahmud. Sebab sekolah ni adalah sekolah yang terunggul lah di daerah Besuk. Walau bagaimanapun, saya akan cuba untuk memenuhi keperluan warga SKTM, dan saya berharap warga SKTM sama-sama bersama dengan saya untuk memburu kecemerlangan dari semua segi di sekolah ini. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan.
Sebagai pemimpin sekolah, apakah harapan dan visi Tuan terhadap murid-murid serta Hala Tuju SK Tengku Mahmud pada masa yang akan datang? Bagi visi saya yang sebenarnya ialah ingin membentuk karakter murid-murid kita, anak-anak didik kita di sekolah ni, supaya menjadi insan yang berhemah tinggi, yang ada nilai budi pekerti, yang ada perasaan bertanggungjawab untuk menuju ke masa hadapan, supaya negara kita mempunyai seorang masyarakat yang berguna, masyarakat walaupun tinggi mana kejayaan kita, kalau kita tidak ada budi pekerti yang tinggi, maka tidak lengkap untuk membentuk sebuah negara. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, saya ingin mendidik anak-anak kita, anak-anak murid kita ini supaya mempunyai nilai budi yang pekerti yang tinggi, yang berhemah, bertata susila, di samping menjadi seorang yang bijak, di samping menjadi seorang yang cemerlang sama ada di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas pandangan dan aspirasi yang sangat bermakna itu, Tuan. Dalam usaha membentuk kecemerlangan sekolah, apakah nilai atau fokus utama yang ingin Tuan terapkan dalam kalangan warga sekolah, khususnya guru dan murid? Sebagaimana yang saya bagi tahu tadi, bahawa yang penting sekali ialah nilai itu sendiri dalam diri murid-murid dan juga guru. Guru mempunyai tanggungjawab yang begitu besar untuk mendidik, bukan sekadar untuk mendidik dalam bidang keduniaan akademik sahaja, tetapi yang paling penting sekali ialah mendidik cara membentuk nilai sasiah yang tinggi kepada murid-murid. Murid-murid yang mempunyai sasiah yang tinggi, mempunyai ilmu pengetahuan terutama sekali dalam bidang agama lah, bermakna kita ingin melahirkan murid yang mempunyai adab dan nilai yang tinggi lah dalam kehidupan mereka. Itulah yang bawa kita kejayaan yang lebih cemerlang selain daripada kecemerlangan akademik. Terima kasih, Tuan. Akhir kata, apakah pesanan atau kata-kata semangat daripada Tuan kepada murid-murid, para guru serta ibu bapa SK Tengku Mahmud? Okey, akhir sekali saya berharaplah semoga semua anak-anak didik di sini, terutama sekali murid-murid SKTM, dapat memberi kerjasama kepada guru-guru yang mendidik kita, dan hormatilah guru sebagai orang yang mendidik kita. Berterima kasihlah kepada semua yang berada di sekitar kita, yang telah menolong kita untuk menjadi manusia yang berguna. Dan kepada guru-guru dan juga ibu bapa, bagilah sepenuh tanggungjawab kepada dalam mendidik anak-anak kita mencapai kejayaan cemerlang dunia dan akhirat. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar atas kesudian berkongsi pandangan, harapan dan kata-kata semangat bersama kami. Semoga perkongsian ini menjadi pemangkin kepada kecemerlangan SK Tengku Mahmud pada masa yang akan datang. Sekian daripada kami, pasukan TVPSS SK Tengku Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.